Sekarang aku ada dekat Itiong Motorsport Setapak. So aku nak tengok satu biji motor terbaru daripada Moto Mori ni lah, Escape 1200. Jom kita tengok. Ini adalah sebuah motosikal adventure touring terbaru daripada Moto Morini. Ini adalah Moto Morini Escape 1200. Bagi pendapat aku, motor ni memang sangat berbaloi guys. Harga dia cuma 52,000 something je, aku tak silap aku. 1200cc. Dia punya teknologi memang best gila. Gentra ni menggunakan enjin V-twin dengan kapasiti enjin 1187cc, 129 horsepower dan 106 Nm of torque. Dia punya pergi gila bapak, confirm mencanak-canak guys. Tengok daripada sini Okay, daripada luar ni kita dah boleh nampak dah. Datang dengan dua radiator, kiri dan juga kanan. Sistem penyejuk menggunakan oil dan juga liquid cool. Ada kamera hadapan kat sini Daripada sisi hadapan dia, kita boleh nampak lah. Design dia memang gila, kau best gila lah bagi aku. Sistem suspension depan menggunakan USD fork. Saiz tayar dia 19 inci. Sistem brake depan menggunakan dual disc 320mm. Ada ABS, cornering ABS, traction control. Menggunakan kaliper daripada Brembo 4 port. Gila bapak, padu gila guys. Korang tengoklah daripada sisi belakang ni, gila bapak, merecek gila. Aku tak boleh nak berhenti cakap yang motor ni memang best. Suspension belakang dia menggunakan monoshock adjustable. Saiz disc 280mm, single port kaliper daripada Brembo, ada ABS juga. Saiz tayar dia 17 inci. Untuk motor besar-besar macam ni, biasa orang akan tanya lah, bang, saya tinggi 1500, 1700, 1600mm. Motor ni saya boleh bawa ke? Kalau nak tanya boleh bawa ke tak boleh bawa, tanya diri sendiri. Berani boleh bawa. Tapi apa yang aku nak tunjuk sekarang ni adalah dia punya seat height dia. Okay? Aku punya tinggi 1700mm. Tengok aku duduk. Seat height dia guys 840mm. So aku duduk full kat sini. Kaki aku boleh macam ni lah. Okay, separuh tapak tu boleh jenjit lah. Separuh tapak boleh jejak kat tanah. Okay, dia punya ground clearance adalah 160 ke 190. So aku ambil average dalam 170mm untuk ground clearance dia. Untuk pergi long distance ride, travel, touring, bagi aku memang sangat seronok. Kapasiti tangki dia pula 24 liter. So 24 liter ni berapa jauh boleh pergi? Anggaran boleh pergi dalam 300 km plus. Okey lah untuk motor 1200cc ni. Kalau nak motor jimat minyak, naik Waisuku je lah. Okay, tengok DRL dia. Gila garang guys. Garang guys DRL dia. So apa lagi yang korang dapat dekat motor ni? Okay, motor ni dia ada cornering ABS. Ada traction control. Ada auto cruise. Ada blind spot radar. Ada heater seat. Ada throttle punya heater. Gila bapak best. Okay, jom kita tengok dekat paparan meter dia. Okay, meter dia menggunakan meter TFT. Saiz 7 inci. Ada 5 riding mode tau. Okay, korang tengok ni. Ini kita adjust kat sini lah. Okay. Ini aku tekan mode. Tengok, all-terrain, sport, road, wet, off-road dan juga all-terrain semula. Gila. 5 riding mode. Nak adjust benda lain kan? Semua dekat sini. Contoh kita nampak tu. Korang tengok kat sini ni. Ini semua feature-feature yang korang boleh buat lah. Aku tak explore lagi. Okay, aku tahu sini kita boleh tengok dia punya maps. Apa traction control, heater, seat, apa semua tu lah. Engine. Okay, blind spot radar ni. Cuba tengok ni. Okay. Blind spot, dapat tu, blind spot radar. Gila, power. Dah macam kereta teknologi power dah. Okay. Untuk blind spot radar dia dekat belakang sini. Ini sensor dia ni. Ini sensor blind spot radar dia. Alright. Untuk benda lain yang kita boleh nampak dekat motor ni kan, so far aku rasa design dia lah. Design memang best gila. Windshield dia adjustable tapi manual sahaja. Okay. So, pada korang yang masih mencari motor adventure touring tapi bajet tak berapa nak besar sangat, ini memang sangat berbaloi guys. Harga dia pun cuma 50,000 something je. Dengan teknologi dia yang power ni, yang best ni, okay, memang berbaloi gila lah. Bagi pendapat aku lah, pengguna motosikal kapcai biasa ni, so bila first time aku bawa motor ni, aku rasa macam wow, best gila. Mungkin sebab sebelum ni aku bawa motor kecil, so sekarang motor besar. Tapi bukan itu yang aku nak sampaikan lah. Bagi aku, kalau korang pun pengguna-pengguna motor besar, korang bawa Escape ni, dia memang rasa lain tau. Dia tak macam, dia ada satu feeling yang macam aku tak boleh nak describe. Kalau korang
Yang mana peminat motor touring, adventure, ini lah motor dia. Serius best gila. Okay, datang dengan 5 riding mode lagi tu. Harga dia pun sangat berbaloi. Kalau korang nak dapat CC macam ini, teknologi macam ini untuk jenama-jenama lain, aku rasa mungkin jejak 100k lah. Kita ambil brand-brand Jerman kan. Brand-brand yang lain lah aku tak nak sebut. Korang sedikit tahu, dia akan mahal gila. Tapi kalau korang bajet tak besar tapi nak yang best, ini berbaloi gila dah. Serius aku tak tipu. Korang tengoklah design dia. Bapak lawa gila. Lawa gila, serius. Dengan body besar macam ini kan. Ini kita pergi touring kan, pergi high speed memang sangat stable lah. Kalau korang nak main off-road, korang bedal aja main off-road. Cuma je kat sini aku perasan, dia ada stand kat bawah ni. Ada double stand. So kalau korang main off-road, mungkin double stand ni kena cabut lah. Kalau tak, bagi aku dia memang agak berbahaya sikit. So far, secara peribadinya, untuk aku yang bukan pengguna motosikal besar, kalau aku baru nak berjinak motor besar, motor touring adventure, aku boleh consider untuk ambil motor Morini Escape 1200 ni. Yang pertama, harga dia berbaloi. Kedua, sistem dia pun power. Yang ketiga, design dia padu guys. So sekarang aku ada dekat Itiong Motorsport Setapak. So aku nak tengok satu biji motor terbaru daripada motor Morini lah, Escape 1200. Jom kita tengok. Okay, sekarang dengan aku ni adalah dia punya salesperson daripada Itiong lah. Okay, so ada beberapa soalan aku nak tanya. Okay bang, untuk motor Morini ni, berapa insurans dan road tax dia? Okay, insurans dia single rider dalam RM1,200, road tax dia RM350. So roughly dalam 1,500 lah. Agak-agak. Okay, so untuk harga dia cash berapa? Installment berapa? Okay, harga cash kita jual RM53,500 on the road. Harga loan pun sama juga, tapi bergantung masuk loan bank atau kredit lah. Okay. Untuk loan minimum down payment kalau letak RM5,500, so sebulan dalam RM780. Itu anggaran. 7 tahun? 5 tahun? Untuk 7 tahun. 7 tahun. Okay. 7 tahun. So kalau diorang nak dapatkan motor Morini, nak cari siapa bang? Dekat mana? Okay, kalau nak dapatkan motor Morini, nak datang, nak tengok, nak feel dia punya vibe, dia punya features, dia punya premium ke tak premium, so boleh datang ke Itiong Motorsport, Jalan Pahang, Setapak, bersebelahan dengan Honda B-Wing Setapak. Boleh jumpa mana-mana sales team kami lah. Okay, alright. So terima kasih bang. Okay bang.